Iris. Kalau ubat tu bagi aku ubat klinik hati yang probiotik tu. Tak kira lah ubat probiotik ke ubat apa. Iris. Tak nampak. Lagi penuh kan? Kau boleh apa bahu ke? Wah, wah. Mana tak payah nak sadar yang Dia betul mana mayo mana pondok. tapi Tak. Iris. Iris. Oh, Iris. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Main demam lah. Dedak. Dedak. Iris. Dedak lagi no. Ya. Malah dia demam ni. Iris buat macam ni. Jadi demam malam tu no. Allah Akbar. Jadi rezeki orang lah, tak tahu lah. Kau dia lapar. Nasib sangat nyerong Mary Brown kat tempat kamu. Ada ustaz bed lagi tak kuat so yang Apakah Iris akan dia makan nasi. kuat? Kalau pergi Mary Brown dia makan nasi. Tak makan Yang ni daripada Kelantan. Kelantan. Nak makan tak? Tak nak buat sup-sup. Goreng-goreng ayam carohan. Jom buka. Goreng ayam kan carohan bubur keramik sikit tu bubur. boleh tiga ni tapi tu. Tepung sendiri. Sikit je. Kedai ni kadang-kadang dia buat ni lah. Buat sendiri apa je lah. Tepung kandung, tepung jagung, campur-campur goreng. Buat kecil-kecil, bulat-bulat, kecil-kecil, potongan kecil. Try lah dia makan tak makan. Buat sikit dulu. Lagi tak makan. Makan. Buat lagi kalau dia suka hari-hari tu masuk hal tu. Ayam dia Sup-sup fishball ke sup-sup apa? Sup bola. Sikit. Iris. Iris. Oh, Iris. Iris. Tahu telur. Buat macam ni. Tahu telur. Rajin. Macam ni. Rajin. Tak rajin tak ada. Apa-apa dia kena rajin. Allah. Now, me. Macam nak pergi rumah teacher Mimi je. Me. Ya. Macam nak pergi rumah teacher Mimi je. Dia tak macam minggu sini. Dia bukan duduk dekat Taman Pulau Bandar Baru. Kan? Dia cakap Rumah dia dekat dengan Titi Sero juga. Titi Sero banyak ni. Waktu Penang. Sekolah rombongan sekolah. macam naik kereta api pula. Oh, nampak dah. Walk bawah kereta api tu. Macam ni lah tadi. Meh. Macam naik kereta api kan? Naik kereta api. Wah. Lamanya. Oh. Awas.
Kalau tu apa? Oh, I miss. Ni dah kiri ni. Allah Akbar. Elok lah kan. Ya ya. Ha. Ni nak ni tak ni? Jadi nak masuk ni tak? Sayang ni bagi kat pasal malam. Kak Jat, Ni, kalau habis halal dah duduk nasib. apa meninggal? Ya Allah. Dekat mana ni? Batu River ke ni? Ha? Oh, di sini. Boleh tak? Dah. Kau nak makan ni tak? Kan? So this is the end of part 1. Goodbye.